Hah? Sampai mana aja udah? Passwordnya. Oh, betul. Oh. Ya, naik bekal itu ya. Naik bekal ada semangat rupanya. Ya loh. Rupanya draw cuma dulu rupanya ini. TV. Balik kan? Balik. Lucu memang lagi aja wah jadi model kamera dia gimana kamera dia macam oh mah kalau anak udah tengah gue punya ya dan dia awal itu terima ikli saya ajak loh gitu kayak belum mana awalnya kuat terus loh nah minta apa di lalai ngatungi kêu chưa dengar awak kedai mama di Melayu. Yang tunggu bilang awak ceria pegang menurut saya. Jadi tangan tunggu dia fikir dia uji ni mata lalak kan cukup tajam. Jangan ah. Macam payah saja dia macam betul. Gimana tu lah? Cara kita yang dah mumpung sebagai wani begah masa lagi. Lihat Indonesia ke masih penduduk Aceh yang tenan lihat Indonesia. Dulu di penduduk di Bukla, jadi itu susah ekonomi. Jadi di sini yang perkara dikat dia Aceh. Baik. Cikgu berapa biji pek tolong bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mulia teman-teman Aceh, Pak Lentang yang kia. Persiapan ke Uroha.
Kan makan tu. Nyoba tempat Jakprim persiapan untuk uroha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mulia kepada bangsa Aceh. Pak mentang na di Bumi Allah. Nyo kamu kata kanto UN atau kanto PBB. Kanyo guna sirang betul. Nyo waktu pada kem memang gak betul ya. Bu pura-pura tapi gak bibit. Tapi kita nyo mentang di luar ya. Kalau perwaten tu tetamang. Jadi nyo ke situasi di luar. Tanya teka kuno nak ke sebagai bangsa Aceh yang sejak aturan ASNF dari Denmark dan dari Sweden dan dari Amerika. Yang gede ni kena guna sir kan? Gede ni kena buat ni kau kerja. Dan nasi syarat dengan palang seratu dari Amerika. Alhamdulillah walaupun lebih lagi orang tetap semangat untuk dapat ibu untuk dapat Aceh daripada jaro musuh Indonesia. Harapan lon ke bangsa Aceh mendung kaji bah tong tho minta ma tho mentang tapi yang nyonya mentang kangkam mentang nak patih li jadi mentena pati terbuka ni jadi na pengen bangsa kepentingan nasional lebih penting daripada kepentingan kelompok walaupun atau pribadi. Nyo mungkin nak pernah dengar gambar nyo kursi yang boleh raya ke petah pa di belah. Itu kan tu PBB atau UN gitu nah. Nyo ke situasi luar aja nyo. Menarik tak dengan lebih tak no. Tapi ke mana pegat jadi lebih mana tetap bayar tersebut yang mungkin nyo situasi luar atau pemandangan luar. Dalam insya-Allah dekat hotel atau tamu dalam. Dia wajah aja kita sengaja untuk mengalon tiban pemandangan luar. Kamlakeng ke waktu masa benar tiang VIP dah mulai beneran yang mana yang langkawannya nah. Terima kasih atas kerana pelung wadah. Luar kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura itu yang pakcik tolong baca lagi. Yang prayer room bahasa Inggris, salah de prayer bahasa Perancis, salah de orationnya ada tu bahasa Spanyol. Pokoknya tempat sembahyang. Oh lagi. Berarti kantor PBB dan tempat sembahyang. Nah, tapi kantor PBB tempat sembahyang yuk tak yo di dasar ground floor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le deuxième point, c'est aussi concernant les minorités nationales négro-africaines aussi, qui se composent de 3 communautés, Polars, Wolof, Soninké. Mais c'est les Polars en réalité qui étaient déportés au Sénégal. Les jeunes dans des quartiers, parce qu'il y a des quartiers à la capitale habités en majorité par ces minorités. Et ces quartiers, il y a un couvre-feu nocturne permanent. À partir de 9h du soir, aucun jeune ne peut sortir, aucune femme ne peut sortir sans être ramassée et mise en garde à vue à la police. Et il faut payer une grande caution alors que c'est des gens pauvres qui n'ont même pas de bien du. Et ça, c'est une discrimination flagrante aussi qui peut créer un soulèvement dans notre pays. Le troisième point, je vais peut-être attirer aussi l'attention, c'est la question de la femme et de l'enfant. Nous avons 9000 enfants issus des familles esclaves, des familles négro-africaines qui n'ont pas d'état civil. Dans un pays de 3 millions de personnes. Nous avons 13 000 personnes, hommes, femmes, jeunes hommes qui n'ont pas d'état civil. Et qui sont aussi ici soit de l'esclavage, soit de minorités